Okay, Anas. Ya, ya saya. Apa nama ni? Okay, sekarang ni kan. Sekejap. Kau ni soalan dah dapat tanya je lah. Sekejap dulu. Oh. Nanti kau cut video daripada aku yang cakap. Oh, ya, Okay, ya. sekejap. Okay. Ha. Sekarang ni kita dah tahu dah Rafizi dan Nik Nazmi dah keluar daripada PKR dan diorang dah tubuhkan parti baru yang diberi nama Bersama. Kedua-dua kita boleh panggil diorang ni tokoh politik dah. Rafizi Ramli dan Nik Nazmi ni diorang ni antara pemimpin kanan yang terkenal dalam PKR. Dan juga diorang ni merupakan parti komponen utama dalam gabungan PH dululah, PKR ni kan. Dan bila dia dah keluar daripada PKR ni, diorang pergi tubuh pula parti Bersama ni. Dan bila tubuh parti Bersama ni, pada hari pertama tu ramai jugalah orang yang join. Dan kita pun masa sebelum ni pun kita dah pernah cerita tentang sedikit tentang parti Bersama ni. Jadi antara aku punya soalan ni sekarang, Anas, kita cerita lebih detail hari ni. Apa pandangan kau berkenaan dengan parti Bersama ni? Pandangan jujur aku berkenaan parti Bersama jujur, adalah Rafizi dan Nik Nazmi nak selamatkan karier politik dia. Okey. Sebab kita tahu Rafizi kalah pemilihan, Nik Nazmi pun kalah pemilihan dengan Pak Lawak. So lepas tu dia ada dua benda, itu pemilihan dalaman parti. Okey. Dan satu lagi, diorang mengambil kesempatan daripada betapa tidak popularnya Anwar. Bila Anwar dah sangat tak popular, diorang buat perkiraan kalau diorang masih dalam parti, diorang akan terbunuh dua kali. Satu, dia dah terbunuh kerana tidak dipilih semula dalam dalam politik dalaman. Satu lagi, diorang akan ikut karam dalam sekiranya Anwar Ibrahim dan PKR kalah teruk pada PRU16. So untuk selamatkan keadaan, diorang keluar dan tubuhkan parti baru. Ini pada pandanganku adalah politik peribadi. Sebab kalau kau tengok masa masa Rafizi Ramli dia bercakap berkenaan banyak parti bersetubuh, mulut, bercumbu pun, dan ejen-ejen percumbuan tu adalah Rafizi Ramli sendiri. Betul. Yang pergi negotiate dengan UMNO dengan UMNO. Dan sebelum tu yang pergi negotiate dengan Tun Mahathir adalah Rafizi Ramli sendiri. Jadinya aku lihat ini adalah Rafizi dan Nik Nazmi, yang lain aku tak tahu sangat, nak menyelamatkan karier politik mereka. Pada pandangan aku, Olivia, kalau diorang kalah pemilihan dalaman, tapi seandainya PKR dan Anwar Ibrahim ni masih kuat, maksudnya rakyat suka ke apa ke, pada pandangan aku dalam keadaan tu diorang takkan keluar parti. So diorang tengok diorang kalah pemilihan dalaman dan Anwar Ibrahim semakin hari semakin dibenci oleh rakyat. So lebih baik diorang terjun daripada kapal, naik lifeboat, walaupun lifeboat tu tengah kecil. Itu apa dia orang tengah. Walaupun lifeboat tu macam nyawa-nyawa ikan juga. Lebih baik daripada kapal karam. So pandangan aku itulah apa yang mereka lakukan.